Tahukah anda, British pernah sangka seorang pahlawan Melayu ini sudah mati. Tapi, rupanya dia hidup berpuluh tahun dalam rahsia. Tahun 1890-an, Pahang bergolak apabila British mula campur tangan dalam pemerintahan tempatan. Seorang pejuang bernama Mat Kilau bangkit bersama ayahnya Tok Gajah dan Datuk Bahaman menentang penjajah. Mereka menggunakan taktik perang gerila di dalam hutan, menyerang dan menghilangkan diri sebelum British sempat bertindak balas. British kemudian melancarkan operasi besar-besaran untuk memburu Mat Kilau. Selepas perang semakin reda, Mat Kilau tiba-tiba hilang dari pengetahuan ramai. British percaya beliau sudah mati. Tetapi sebenarnya beliau dipercayai hidup menggunakan identiti lain selama puluhan tahun. Pada tahun 1969, seorang lelaki tua muncul dan mengaku dirinya Mat Kilau. Ramai terkejut kerana ketika itu usianya dipercayai sudah melebihi 100 tahun. Selepas siasatan dijalankan, Kerajaan Pahang akhirnya mengesahkan identitinya pada tahun 1970. Mat Kilau meninggal dunia tidak lama selepas identitinya disahkan. Namun, namanya kekal sebagai antara pahlawan Melayu paling terkenal dalam sejarah tanah Melayu. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.